Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada petang ni dapat berkumpul di dalam Zoom. Okey, insyaAllah petang ni saya Anissa binti Abdul Rahman daripada Simpang 4 Semanggul akan berkongsilah dengan puan-puan semua. Okey, selamat datang. Sebelum tu kita buka majlis kita pada petang ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Okey, Alhamdulillah, Subhanallah. Pada petang ni adalah kesinambungan kepada kelas kita halaqah pada pagi tadi, halaqah pada pukul 10.30 pagi. Untuk pengetahuan semua, kita ada halaqah setiap hari pukul 10.30 pagi. Dalam kelas halaqah itu, kita peserta-peserta akan membacakan surah-surah lazim. Kita ada ikut harilah surah-surah lazim dan surah Al-Kahfi serta surah Al-Mulk. So daripada situ kita baca makna perkata. Halaqah kita bukan halaqah yang biasa-biasa tu. Halaqah kita membaca surah lazim, surah-surah pilihan dengan memaknakan makna perkata. So nak tahu macam mana halaqah tu dijalankan, dijemputlah hari-hari, join kita orang punya program pukul 10.30 pagi. Okey, dari situ kami akan membongkar rahsia bagaimana mereka yang membaca pada sesi halaqah tu dengan lancar sekali, apakah rahsia yang mereka gunakan, macam mana boleh baca dengan sangat lancar. Kan uh, ada dewasa, ada kanak-kanak, semua peringkat umur lah menggunakan aplikasi yang saya nak kongsikan pada petang ini. Okey, sebelum tu uh, jika ada orang baru boleh komen satu, tak pun semua orang boleh komen dari mana lokasi anda semua. Sebab dalam Zoom kita ni syukur Alhamdulillah kita boleh bersatu walaupun kita di mana-mana negara atau di mana-mana negeri. Tahniah semua kerana petang-petang cuti-cuti ni dapat meluangkan masa lebih kurang 30 ke 40 minit untuk mengetahui satu aplikasi yang sangat ajaib. Aplikasi yang kita panggil Jurulatih AI. Macam mana kita nak memasukkan aplikasi ni dalam handphone kita? Syarat dia mesti ada internet. Ada capaian internet. Itu yang memudahkan kita punya jurulatih AI untuk membantu kita memahamkan makna bahasa Arab Al-Quran. Okey, jom kita sama-sama mendaftar. Macam mana cara? Yang mana belum ada lagi aplikasi dalam handphone, saya nak tunjukkan macam mana cara nak masukkan aplikasi ni dalam handphone kita. Jadi izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Okey. Sekarang saya dah share screen. Kemudian saya nak tunjuk macam mana kita nak dapatkan aplikasi ni adalah kita pergi ke Play Store. Kalau tuan-puan guna Android, kita pergi ke Google Play. Kalau tuan-puan guna iPhone, pergi ke App Store kan. Tak mana download TikTok, Facebook. Macam itulah juga kita nak download jurulatih AI kita ni yang diberi nama Think Quran. Okay. Pergi ke Google Play, dekat kanta search ni, kita type sahaja Think Quran. Think Quran. Okey. Type Think Quran, kita terus search. Okey, kemudian kita akan nampak satu aplikasi yang background dia warna purple, robot tu berwarna silver. Silver putih macam itulah. Jadi yang mana belum pernah install lagi, kita just install atau get. Yang mana dah pernah install, kita just open. Jangan risau kerana mendownload aplikasi jurulatih AI yang diberi nama Think Quran ni tidak dikenakan sebarang bayaran. Okay, sekejap. Okay, selepas download atau install, kita akan nampak satu interface seperti ini. Itu dikenalkan diri dia nama Robot Soleh. Kita akan nampak sama ada saya sudah ada akaun ataupun daftar. Bagi yang baru pertama kali install, kita perlu mendaftarlah. Okay, terus daftar tanpa kerisauan kerana tiada sebarang charge dikenakan. Okay, masukkan je nama kita yang simple-simple. Contoh Anissa. Okay. Lepas tu kita teruskan.
Okey, kita boleh terus masukkan nombor handphone kita. Lagi mudah lah kalau kita daftar guna nombor handphone. Apa-apa maklumat akan terus masuk ke dalam WhatsApp kita. Kalau email kadang-kadang kita jarang buka email kan. Tapi pada petang ni saya nak demo menggunakan alamat email. Kerana saya dah ada real account menggunakan nombor handphone saya. 57. Ikutlah keselesaan kita nak guna email atau nombor handphone. Kalau saya galakkan guna nombor handphone lah, lagi mudah. gmail.com. Lepas tu kita teruskan, masukkan nombor telefon, saya tangguhkan dan masukkan kata laluan. Kata laluan ni pun kita masukkan kata laluan yang mudah-mudah sahaja. Sebab apa? Ini bukan account bank kan. Ini satu aplikasi jurulatih AI sahaja untuk kita belajar bahasa Arab Al-Quran. Lepas tu kita buat account. Okay, Alhamdulillah kita dah berjaya memasukkan satu aplikasi yang sangat ajaib ke dalam handphone kita. InsyaAllah tuan-puan tunggu sehingga habis. Kaya ada berita-berita menarik, offer-offer menarik untuk tuan-puan semua. Dan tuan-puan mungkin tak percaya, tetapi saya nak bagi tahu tak sampai 5 minit ke hadapan tuan-puan akan bersama-sama saya untuk belajar 10,140 perkataan di dalam Al-Quran. Jadi macam mana cara dia? Okey, ini adalah latih tubi sahaja aplikasi ni. Dia bukan mushaf Al-Quran, dia bukan terjemahan Al-Quran. Ini bukan. Ini hanya latih tubi. Ini aplikasi Think Quran, latih tubi yang menggunakan teknologi AI dan practice engine. Aplikasi ni dia nak memahirkan kita 1,000 perkataan yang paling banyak berulang di dalam Al-Quran. Okey, di dalam Al-Quran kita ada 77,429 patah perkataan. Kita biasa tahu 30 juzuk, 114 surah. Hari ini saya nak tambah info untuk tuan-puan semua. Kita ada 77,429 dan mengikut kajian teknologi AI ni dia mendapati jika kita dapat mahir, dapat faham, dapat ingat 1,000 perkataan, kita akan boleh memahami sehingga 83% daripada Al-Quran. Percayalah, insya-Allah betul. Okey, macam mana datangnya 1,000 perkataan yang paling banyak berulang tu? Okey, sistem dah sediakan kepada kita daripada 79 modul. Modul pertama ni yang kita panggil word quest ni, daripada 79 modul ni, dia akan memberi kita 1,000 perkataan yang paling banyak berulang. Jadi dia akan tebuk-tebuklah daripada surah-surah ni. Contoh, sekarang kita buat An-Nas. Kan? Daripada surah An-Nas ni kita mula. Dia akan tanya kita dahulu nak guna bahasa apa? Bahasa Melayu, English, Indonesia dan seterusnya. Dia ada 9 bahasa sehingga kini. Dan dari semasa ke masa kita akan dapat pertambahan bahasa lain. Dan hari ini kita nak guna bahasa Melayu. Okay, salam Anissa, saya Soleh. Dia kenalkan diri dia Soleh, teman pembelajaran anda. Mari belajar dan berseronok sepatah demi sepatah. Okey, sebab ini aplikasi merupakan latih tubi dan game. Okey, kita mulakan sekarang. Okey, daripada surah An-Nas ni, kita akan belajar 5 perkataan sahaja. Kul, An-Nas, Suduri, Al-Jinnati dan Wa. Okey, ini ibaratnya Iqra' lah. Macam Iqra' kita kan ada perkataan demi perkataan kan. Tetapi yang ni lagi best daripada Iqra' sebab kita ada audio sekali. Kita baca Kul, bahasa Arab, bahasa Melayu dia katakanlah. Lepas tu kita boleh dengar audio dia. Qul. Kul. Saya rasa boleh dengar kan? Kul. Suduri. Okey, dekat sinilah sangat-sangat terbaiklah satu aplikasi yang ada audio. Seterusnya apa kita perlu buat? Bila kita dah cuba ingat, kita akan cuba melekatkan pula dalam kepala kita. Macam mana caranya? Kita buat latih tubi. Latihan lah kan? Katakanlah apa maksud dia. Untuk modul pertama, sistem aplikasi ni akan membantu kita tunjukkan jawapan yang betul. Untuk modul yang pertama lah. Okay. Katakanlah Kul. Katakanlah. Seterusnya An-Nas. An-Nas kalau kita lambat dia bagi jawapan. So manusia. Okey, dekat sini kita hanya perlu memaknakan perkataan yang berwarna biru sahaja. Okey, yang paling bestnya aplikasi ni sangat membantu orang yang tak pandai baca Quran pun dia boleh baca Quran. Sebab apa? Dekat aplikasi ni kita boleh tekan satu perkataan demi satu perkataan dia boleh bersuara. Jadi dia akan ikut. Contoh kan, selain pada Kul jawapan dia katakanlah,
kita juga boleh guna kul ni kita tekan. Qul. Kul kita sebut kan. A'udzu A'udzu birabbi birabbi annas. an-nasi. Maksudnya dekat sini kita dah boleh belajar satu ayat daripada surah An-Nas dengan audio sekali. Jadi dekat sinilah orang yang dia tak pandai baca Quran, dia boleh dengar berulang kali, akhirnya dia boleh baca Quran. Kita dah ada dah testimoni orang yang tak pandai baca Quran, tak pandai surah lazim ni, dia boleh baca sebab dengan mendengar. Seterusnya kita memaknakan An-Nas. An-Nas manusia. Okey, dia tanya apa lagi? Suduri. Suduri dada-dada. Suduri. Kalau kita salah jawab, dia hanya merah. Maksudnya salah lah. Kita tekan yang betul. Dia akan keluar bagus dan teruskan. Okey, dia tanya pula kita, dada-dada apa? Suduri. Sebab apa? Latih tubi ni bila berulang-ulang kali tanya, kita akan lagi mudah untuk kita ingat. Al-jinnati jin. Wa dan. Lepas tu ada pula pilihan jawapan. Al-jinnati jin. Wa dan. Katalah kita salah jawapan kan. Dia akan bagi kita jawapan yang betul dan berwarna merah. So kita alert lah. Oh, saya sepatutnya jawab dan. So the next question nanti kalau dia keluar lagi soalan yang sama, kita dah tahu dah apa jawapan kita perlu pilih. So sekarang kita perlu padankan pula. An-nasi manusia. Kalau kita padankan dengan betul, dia akan keluar warna hijau. Kalau contohlah salah padan kan. Jawapan tak tahu, oh merah ni bukan. Kita cari lagi jawapan yang betul. Hijau. Al-jinnati jin. Katakanlah kul. Okey, seterusnya suduri dada-dada. Wah dan. Okey. Habis bar dekat atas tu, maka soalan pun tamatlah untuk modul pertama. Okey, streak ni apa fungsi dia? Streak ni dia sebagai reminder untuk kita belajar menggunakan jurulatih AI ni setiap hari. So, hari yang kita main dia akan berwarna purple. Hari yang kita tak main dia warna kosong lah, warna pudar je. So dekat situ kita akan jadi seronok lah. Kita boleh check. Hari ni kita main tak? Esok kita main tak? Lusa kita main tak? Tak pun 2 hari lepas, oh kita terlupa main. So dekat sini streak ni memang sebagai galakan untuk kita bermain setiap hari. Okey, alhamdulillah. Daripada 5 perkataan yang kita belajar tadi, sebenarnya kita dah belajar 10,140 patah perkataan di dalam Al-Quran. Sebab apa? Daripada 5 ni, walaupun 5 tetapi di dalam Al-Quran, dia diulang-ulang sebanyak 10,140 kali ni. Jika tanpa teknologi AI ni, kita tak tahu pun 5 perkataan ni sebenarnya berapa kali diulang dalam Al-Quran. Terima kasih aplikasi Think Quran. Saya pun tak tahu sama ni. Tapi menggunakan aplikasi ni, banyak kalinya dia diulang-ulang. Dan walaupun kita belajar 5 perkataan ni, sebenarnya kita dah faham 9.5% daripada Al-Quran dalam masa 2 minit 38 saat. Tadi saya cakap kan, tak sampai 5 minit kan. So sebenarnya kita belajar walaupun sambil sembang-sembang, sambil penerangan yang saya berikan tadi, hanya 2 minit 38 saat, kita dapat belajar lebih kurang 10,000 patah perkataan. So total dalam Al-Quran ada 77,429, tolak 10,000, maksudnya tinggal 60,000 lebih je lagi yang kita belum tahu. Itu yang menariknya menggunakan aplikasi ni. So seterusnya apa lagi yang kita boleh belajar daripada aplikasi ni? Okey. Kita try juga modul kedua. Untuk pengetahuan tuan-puan, modul ni kita kena ikut turutan. Kita tak boleh langkau-langkau. Contohlah kita suka surah Al-Ikhlas. Nak buat Al-Ikhlas lah tak boleh. Kalau kita tekan Al-Ikhlas, dia akan minta kita lengkapkan dahulu pelajaran sebelumnya. Sebab apa? Dekat sini kita nak kena belajar ikut turutan supaya kita mahir dengan baik 1,000 perkataan yang paling banyak berulang tu. Kan? So kita kena ikutlah prosedur dia. So kita kena mula dengan surah seterusnya surah Al-Falaq. Okay, dalam Al-Falaq kita akan belajar berapa perkataan pula. Okey, sambil-sambil tu aplikasi ni akan bagi kita kata-kata nasihat. Sama ada daripada kata-kata mutiara, potongan ayat Al-Quran, hadis. So kita hanya baca sambil kadang-kadang kata-kata nasihat ni terkena dengan diri kita. Okey. Sekarang ni daripada surah Al-Falaq, perkataan apa yang kita nak belajar? A'udzu, aku berlindung. Rabbi, Rabb. Syari, kejahatan. Dan kita boleh juga tekan auzu. Syarri. Kan? Lepas tu kita mula. Okey, a'udzu, aku berlindung. So dah jadi mudah lah sebab kita dah tahu dah konsep cara pembelajaran dia tadi dekat modul pertama. Dia sama je dengan modul-modul seterusnya. Apa yang berbeza adalah perkataan-perkataan dia. So perkataan-perkataan inilah yang akan mencukupkan 1,000 perkataan yang paling banyak berulang dalam Al-Quran nanti. Rabbi, Rabb.
Okey. Aku berlindung, a'udzu. Andai kata kita nak sambil-sambil membaca, mendengar, أعوذ tekan saja. Kan? Try lagi. Setengah tu dia nak try. Dia punya kefahaman boleh baca Quran ke tak boleh, dia try. Oh, try lah tekan pula. Yumi tu kan. Contoh kan. Dia try baca, lepas tu dia semak. Dekat sini lah. Aplikasi ni dia boleh juga sebagai iqra'. Kan? Bantu kita pandai baca Al-Quran. Lepas tu kita kena guna juga kita punya panca indera telinga kita. Sebab apa? Kita tekan sini kita kena dengar. ربي Robbi. Lepas tu kita guna jari kita untuk klik. Tekan rob tu, lepas tu tekan semak. So dekat sini kalau kita mengantuk pun kita jadi tak mengantuk lah. Sebab apa? Mata nak tengok, mulut nak bercakap, jari nak klik-klik. Kan? Otak kita nak berfikir. Lepas tu kita teruskan. Syari kejahatan. Pilih je. Lepas tu Syari lagi dia tanya. Kalau tanya banyak-banyak kali ni, insyaAllah hari ni belajar sampai mati kita akan ingat. Robot pun setuju. Apa yang saya cakap. Dia dah senyum bagi markah kat saya. So aku berlindung apa? A'udzu. Teruskan lagi. Syari kejahatan. Daripada setiap modul ni dia akan tanya lah. ربي Robbi, Rob. Okey. A'udzu, aku berlindung. Betul. Okey, Robbi, Rob kan. Tapi kami menjadikan maksudnya salah lah. Okay. 10 betul berturut-turut. شري Cari kejahatan. Tapi nak try jawab salah. Apa jadi? Dia bagi jawapan yang betul saja. Tak ada siapa nak rotan, tak ada nak malu dengan siapa-siapa sebab aplikasi ni kita boleh main sendiri-sendiri. Main bawah pokok, main dalam rumah, main dekat mana-mana sajalah. So kita tak malu kalau kita buat kesilapan. Jadi daripada kesilapan tu kita belajar dan terus belajar, akhirnya kita akan jadi cepat pandai. A'udzu jika. Jadi salah. Kejahatan syarri. ربي Robbi, Rob. Okey, a'udzu, aku berlindung. Latih tubi ni sebagai tambahan lah. Kita dah pergi kelas tapi dekat kelas kita malu nak bertanya, malu nak bercakap. Tapi balik rumah kita tambah dengan latih tubi, insyaAllah pemahaman Al-Quran kita bertambah baik. Okey. Sekarang kita just padankan kejahatan dengan syari, a'udzu, aku berlindung, Robbi, Rob. Okey, teruskan. Okey, sekarang kita dah bertambah. Daripada tadi kita belajar 5, sekarang tambah lagi 3 perkataan daripada Al-Falaq. Ada 3 jadi 8. Keseluruhannya kita dah faham 10.44% perkataan dalam Al-Quran. Masya Allah, dahsyat kan? Okey, teruskan. Okey, ini adalah markah SP ni. Markah-markah yang kita jawab lah daripada latih-latih tubi yang dibagi tadi. Markah ni yang akan menentukan kita dalam liga. Kan saya bagi tahu tadi, aplikasi ni juga selain pada sebagai latih tubi, dia juga berupa game. Bila ada game, adalah persaingan kan. Dalam satu liga ni kita ada 30 orang. So sekarang saya dalam kedudukan nombor 22. Kalau saya tak puas hati, saya praktis lagi. Maka bertambah, so dapatlah nombor 1. So, fungsi seterusnya yang ada dalam aplikasi Think Quran ni adalah, okey, dia dah tunjuk dah kat situ. Saya perlu klik je. Tekan dekat bintang yang nombor 8 tu. Okey, dekat sini ada rekod pencapaian. Dekat sini dia bagi saya rumusan penguasaan perkataan. Dia tunjuk dekat situ berdasarkan graf. Graf putih ni dia tunjuk situ 8. Maksudnya saya dah belajar 8 perkataan baru. Belajar 8 perkataan dan sambil buat latihan sikit-sikit tadi kan. Tapi saya tak tahu lagi sama ada saya ni betul-betul dah mahir ke, bagus atau lemah. Sebab belum ada praktis. Selalu kalau dekat sekolah pun, cikgu selalu buat kuis kan. Baru cikgu tahu tahap pencapaian seseorang murid tu. So dalam aplikasi ni pun kita ada kuis juga. Kita kena praktis. Sebabnya dalam praktis ni, dia akan datangnya teknologi AI. Daripada teknologi AI ni, dia akan menilai kita dari segi kepantasan kita menjawab soalan yang diberikan. Kalau kita jawab laju, dia akan masuk dalam kategori mahir. Kalau kita jawab sederhana, masuk bagus. Kalau kita jawab lambat ataupun salah, dia masuk lemah lah kalau berkali-kali salah kan. Jadi, dia akan bagi kita masa dalam masa seminit. Kita jawab selaju yang mungkin lah untuk tengok pencapaian kita. Baca dulu dia punya kata-kata hikmah. Surah terpendek dalam Al-Quran ialah surah Al-Kawthar. Walaupun 3 ayat tapi mengandungi makna yang sangat mendalam tentang nikmat dan syukur.
Okey, kita start sekarang. Neraka jahim. Full. Salah ni. Katakanlah al-jinnati jin. Okey, dada-dada suduri. A'udzu, aku berlindung. Tuan-puan dapat dengar suara saya dengan bunyi aplikasi dengan jelas kan? Sebabnya saya tak dapat respon sama ada. Jelas. Okey, alhamdulillah. Okey, alhamdulillah jelas. Okey, kita teruskan. Masa dah berlalu, a'udzu, aku berlindung, betul. Robbi, Rob. Okey, syari kejahatan. Anas, manusia. Okey, wa dan. Lepas tu syari kejahatan. Sajalah nak bagi salah apa jadi? Syari kejahatan. Kan? Anas, manusia. Mengapa salah lah? Syari kejahatan. So, tadi jawab salah dia keluar lagi. So, jawablah betul pula kan? Dah nampak jawapan tadi dia bagi tahu. Wa dan. Suduri, dada-dada. Betul. Robbi, Rob. Salah. Syari kejahatan. Okey, betul. Sempat lagi tak? Okey, dah habis. Okey, dia cakap, anda hebat. Terima kasih, robot. Sebabnya puji saya. Okey, dia kata 15 betul. Oh, ada lagi? Birah. Okey, daripada 16 soalan tadi, 15 betul, 1 salah. Tak apalah, okeylah kan. Dia terus bagi dekat kita. Inilah dia teknologi AI tu bergerak kan. Dah bekerja. Dia labelkan setiap perkataan yang saya jawab tadi tu. Bagus, mahir. Bagus. Mahir satu je. Terus betul kan. Sembang banyak sangat. So kita teruskan. Dapat markah lagi. Markah ni lah yang akan meningkatkan dia punya liga tu. Tadi nombor 22 ke nombor 28 kan? Allah. Kemas punya korpas. Salah tekan lah tu. Jari gemuk salah klik. Okey. Sekarang kita tengok dekat sini graf pencapaian dah berubah. Tadi semua dekat putih je kan. Sekarang dia dah berubah. Alhamdulillah merah tak ada. Kalau merah lemah. Bagus 7. Mahir 1. Tak best lah mahir 1 kan. Apa kita boleh buat? Kita boleh praktis lagi. Sebab kita ada masa hari ni. Line pun cantik. Kita praktis lagi laju-laju. Okey. Dan wah. Lepas tu suduri dada-dada. Kumpul. Ni dia bagi bonus. Biasalah kalau game kan. Adalah bonus-bonusnya. Kita boleh main dengan anak-anak. Kumpul markah siapa tertinggi. Syari, kejahatan, Anas, manusia roh. Kalau ada handphone 10 dalam rumah tu, 10-10 download aplikasi Think Quran ni. Sebab tak berbayar kan. A'udzu, aku berlindung. Salah. So, bolehlah berlawan-lawan. Daripada main gaduh-gaduh anak-anak kita kan. So, main gaduh dalam game ni. Rock. Aplikasi pula tak bayar. Elok pula cuti sekolah. Download pakai download. Al-jinnati jin betul. Syari kejahatan. Kejahatan syari. Dia saja nak belik-belikkan saya. Anas manusia. Betul. Syari kejahatan. Tanya lagi. Tadi bila kita sekali buat soalan tu salah, dia akan tanya lebih sikit daripada soalan-soalan yang lain. So saja nak salahkan Dan pula. Dan ni wah. Cakap dah al-ma'un. Kejahatan syari. Okey, masa nak habis dah. Salah. Okey, thank you robot. Okey, ada lagi tak? Anas saja je dia. Okey. 16 soalan, 15 betul. Teruskan. Ni nampak. Bila kita ulang-ulang kali praktis, kita dah dinaikkan tahap. Ada 3 perkataan yang kita dah mahir. Makin cantiklah graf kita. Markah pun dah meningkat. Okey, kedudukan pun meningkat. Tadi nombor 20-an, sekarang dah nombor belasan. Kalau kita praktis lagi, insya-Allah dapat nombor 1 lah. Kan? Lagi dia keluar. Okey. Sekarang ni kita tengok kita punya graf. Ada 4 bagus, 4 mahir. Daripada graf ni, kalau kita klik yang biru, kita akan nampak apakah perkataan yang kita mahir. Dan kalau kita klik yang tadi, apakah perkataan yang kita bagus. Sekarang yang hijau ni, apakah perkataan yang kita mahir. Tapi betul ke perkataan ni kita betul-betul mahir? Sebab tadi ada pilihan jawapan. Kita boleh teka-teka je kan? Kita ada lagi satu function yang sangat best, iaitu function hafalan. Okey, macam mana? Kita nak try. Yang mahir ni kita try. Betul tak kita betul-betul ingat kan? Kita tekan function yang warna oranye bulat kat bawah ni kan? Okey, macam mana cara kita nak guna dia? Dia akan tanya dekat kita dalam bahasa Arab. Jadi kita akan jawab lah. Sebab kita pilih bahasa Melayu, kita jawab bahasa Melayu lah. Kita perlu jawab lebih cepat daripada aplikasi ni. Kalau kita jawab lambat, kita kena mengaku jujur saya tidak ingat. So kita tekan mula. Mula semula. Okey, tak apa. So dekat sini, bila kita play je, kita kena bersedia. Syarri Kejahatan. Kejahatan. Saya cepat. Rabbi
Rob, Saja lambat kan? Suduri. Okey, kalau tak ingat, kita tekan je. dada, Kita An-nasi. nak try tekan saya tak ingat. manusia, Apa jadi? Okey. Okey, jumlah perkataan diingati 4. Kita teruskan. Kita tengok balik graf kita tadi. Okey. Tak payah ulang dah. Kita teruskan je. So, kita tengok graf kita tadi. Kenapa graf hijau saya makin berkurang? Sebab waktu saya try buat latihan hafalan tadi, ada saya tekan yang saya tidak ingat. Yang mana saya tak ingat tu, dia akan pindah. Dia akan turun tahap lah. Dia pergi dekat bagus je. Mahir kurang. Siapa suruh tak ingat kan? Jadi dah berkurang. Jadi apa saya perlu buat? Untuk hijaukan balik, kita akan terus praktis lah. Sampai semua mahir. Barulah kita pergi modul seterusnya surah Al-Ikhlas. Kan? Itulah fungsi hafalan. Supaya kalau kita betul-betul ingat, kita akan pergi next modul. Sebab apa? Kalau kita tak ingat betul-betul, nanti bila next modul punya praktis, dia akan tanya balik modul pertama, modul kedua kan. Kalau kita tak ingat, nanti tak cantiklah graf kita. Jadi kita ready dulu. Ingat betul-betul, baru kita pindah modul. So apa lagi praktis yang ada kat sini? Kan? Kalau tengok dekat atas tu, dia cakap 8.2. 8 dah belajar, 2 mahir. Tak apalah. Kan? Lepas tu kita ada lagi fungsi semakan. Dekat semakan ni dia akan bagi tahu dekat mana yang kita selalu buat kesilapan. Tadi buat silap kan? Dia bagi tahu dekat sini. Rupanya silap tadi selalu buat dekat suduri dada-dada. Wa dan anas manusia. Sebab kita baru belajar 2 modul, sikit lah. Kalau kita dah belajar 10 modul, 20 modul, panjanglah berderet kesilapan kita. So, supaya kita tak buat kesilapan yang sama dekat modul-modul yang lain, bila dia keluar praktis, kita tekan mula. Maksudnya kita akan praktis dekat perkataan yang kita buat silap ni je. Kan? Sebab dulu pun waktu belajar, kalau kita buat kesilapan perkataan tu waktu spelling, cikgu suruh kita buat spelling tu, cikgu suruh kita tulis balik. Ini salah eja coconut ni, dia kata awak ulang tulis 50 kali. Tulislah 50 kali coconut tu. InsyaAllah tulis waktu umur 8 tahun sampai umur 80 tahun pun insyaAllah ingat lagi. Takkan lupa dah perkataan coconut tu. C-O-C-O-N-U-T. Hasil dia sebab buat pembetulan. Sama juga dalam aplikasi ni. Yang mana kita duk asyik salah-salah tu, bila kita buat latihan lagi. Lepas ni insyaAllah dia datang je soalan tu, kita dah ingat dah. Jadi kita tekan je mula untuk buat latihan. Cuma yang saya nak bagi tahu dekat tuan-puan semua, aplikasi ni tadi kita daftar Nak tanya. Ya, boleh? Nak tanya kalau Boleh. kita ada kesilapan tu, kesalahan kita ada. Lepas tu kita penguasaan bahasa ke kita nak betulkan kesilapan dulu ke ataupun kita nak buat ke penguasaan bahasa? Kita kalau boleh selesaikan kesilapan tu dulu. Semakan tu biar Kesilapan dulu sikit lah. je, jangan banyak-banyak. Nanti senang. Bila dia keluar lagi soalan tu, kita dah tahu dah. Kalau kita buat, kita tahu kita silap tapi kita tak try buat pembetulan, dia tanya lagi agak-agak kita boleh jawab tak? Mesti kita tak boleh jawab kan? Tambah lagi kesilapan. Penatlah nanti kan? So kita kalau boleh settlekan kesilapan tu. Betulkan kesilapan dulu ya, baru buat penguasaan bahasa ya. Betul. Biar lambat tapi tapi kita akan ingat. Nanti mudah sebab bila kita masuk ke fasa kedua nanti, kalau kita mudah ingat, lagi mudah kita nak faham surah-surah. Sebab dalam aplikasi Think Quran kita ni, kita ada 2 modul, 2 fasa. Fasa yang pertama, kita belajar 1000 perkataan yang paling banyak berulang dalam Al-Quran. Bila masuk fasa kedua, kita ada surah quest. Okey, saya cerita dulu tentang naik taraf ke plus ni, baru kita masuk ke surah quest tu. Okey. Sama-sama. Okey, bila kita nak buat semakan ni, kita tak boleh menjadi pengguna yang percuma. Pengguna yang percuma ni, kita hanya boleh belajar sehingga 100 perkataan saja. 100 perkataan yang paling banyak berulang. Lebih kurang 47% lah kefahaman kita dalam Al-Quran. Tapi tak seronok lah, ada limitation kan. Why not kita upgrade diri kita? Bila kita upgrade kepada terus belajar 1000 perkataan seterusnya, merangkumi 83% daripada Al-Quran. Lagi banyak, lagi baguslah. Sebab kita bukan belajar bahasa manusia. Kita belajar bahasa Al-Quran. Bahasa penciptanya kepada hamba dia. Takkan kita nak berkira upgrade sikit kan?
InsyaAllah kita akan dapat pahala yang berpanjangan lah. Sebab apa? Perkara yang baik kita buat, dia akan datang lagi 10, 100, 1000 benda-benda yang baik ke dalam diri kita. Lepas tu, kalau kita dah upgrade diri kita kepada taraf plus user, kita dapat menggunakan fungsi semak dan betulkan kesilapan tadi. Lepas tu kita boleh menggunakan aplikasi ni tanpa iklan. So kita hanya perlu buat apa? Kita bayarlah 399 ni. Tapi tuan-puan pada petang ni sangat bertuah lah. Kerana masuk ke dalam Zoom kita atas jemputan sahabat-sahabat yang saya percaya mereka adalah affiliate. Mereka ada affiliate ni, dia orang ada affiliate discount. Minta dekat dia orang kod discount mereka untuk kita dapat penjimatan. Tengok berapa banyak penjimatan kita dapat kalau kita masukkan kod discount tu. Contoh saya masukkan kod diskaun saya Anissa 2106. Okey, saya pasti. Okey, kita hanya perlu bayar 299 sahaja. Tak perlu bayar 399. 399 tu bagi orang yang dia masuk sendiri ke aplikasi, dia terus bayar. Dia tak tanya siapa-siapa kan. Jadi dia tak ada penjimatan tu. Jadi kita yang rujuk yang ada kawan yang menjemput kita ni sangat bertuah lah. Dah lah kita dapat penjimatan. Kita juga dapat bimbingan daripada mereka. Dapat penjimatan 100. Jadi kita naik taraf je. Okey. Untuk pengetahuan semua, kita punya modul ni ada 2 kan. Modul pertama harga dia 299. Modul kedua pun harga dia 299. Tetapi lebih bertuah, lebih jimat kalau kita beli dua-dua sekali. Sebab apa? Kita tahu dah. Kalau kita belajar modul pertama, kalau kita nak betul-betul faham Quran, kita akan belajar juga modul kedua. Jadi kita beli terus sekaligus. Sebab apa? Kita akan dapat lagi penjimatan 100. Sebab kalau kita buat calculation matematik, 299 campur 299 kurang RM2 je 600. Maksudnya 598. Kalau kita ambil kedua-dua sekali, waktu kita beli ni, katalah kita tick. Word quest kita nak, surah quest pun kita nak, kita hanya perlu bayar berapa? Kita perlu bayar 498, bukan 598. Maksudnya kita jimat lagi 100. Total penjimatan kita jadi 300 lah. Kita klik je, saya bersetuju. Robot ni, tadi saya dah klik. Okey. Teruskan. Lepas tu, saya bersetuju. Dia terus keluar. Macam mana cara kita nak bayar? Kita boleh guna FPX online. FPX online ni sama ada nak guna Maybank boleh, CIMB boleh, segala bank yang ada dekat Malaysia ni lah boleh. Kalau klik kat situ kan. Okey, tak apa. Lepas tu kita juga ada Shopee Pay. Kita tekan dah Shopee Pay ni kan. Nampak sangat lah selalu shopping. Lepas tu kita ada lagi View All Payment Method. Kita boleh juga bayar dekat 7E punya cashier. Kita boleh masuk ke dalam Bill Maxis atau Hotlink ataupun Celcom billing kita. Bayar lagi dengan kad kredit boleh. Redeem code boleh. Macam-macam lagi lah. Google Play pun boleh. So bayaran dia memang mudah. Paling mudah kalau nak bayar terus kepada mereka yang menjemput kita pun boleh. Kot lah kata saya tak adalah account banking macam mana ni. Saya tak boleh beli ke kan aplikasi ni. Boleh, tak ada masalah. Bagi je 299 atau 498 tu kepada sahabat kita yang menjemput ke dalam Zoom pada petang ni. Okey. Ni saya dah cerita tentang word quest dan tentang harga dia. So macam mana pula tu nak dapat word quest tu kan. Word quest tu macam mana kan. Word quest tu lagi dahsyat tuan-puan. Saya tunjukkan sekejap macam mana word quest tu. Okey. Sekejap ya. Word quest ni. Saya beli aplikasi Think Quran ni sebab saya jatuh cinta dengan word quest tu. Saya ambil masa 2 minggu selesaikan 1000 ni. Sebab saya memang tak sabar sangat nak pergi dekat word quest tu. So sebab tu saya cakap ambil terus je 498 tu. Takkan menyesal. Sebab keseronokan jantung aplikasi ni berada dekat word quest tu. Okey, sekejap saya login sekejap. Sebab nak tunjuk word quest ni saya perlu masuk ke akaun saya lah. Sebab kita kena masuk akaun yang berbayar. Satu, dua, tiga, empat. Okey. Okey, saya share screen semula. Saya nak tunjukkan word quest. Apa yang ada dalam word quest ni? Word quest ni memang dahsyat tuan-puan. Memang best. Sebab apa? Tadi kita dah belajar dah 1000 perkataan yang paling banyak berulang.
dalam Al-Quran. Kemudian bila kita masuk saja word quest ni, apa yang ada dalam word quest ni adalah surah-surah daripada juzuk 30. Semua surah lah. Juzuk 30 tu ada 37 surah kan. Maksudnya kita akan belajar perkataan penuh. Kalau tadi surah An-Nas kita belajar 5 perkataan je daripada surah An-Nas. Tapi bila masuk surah quest ni, kita akan belajar satu demi satu seluruh surah An-Nas tu. Seluruh surah dalam juzuk 30 ditambah pula dengan surah-surah pilihan seperti surah Yasin, Al-Kahfi. Al-Kahfi ni dia ada Al-Kahfi 10 dengan Al-Kahfi 10 awal dan 10 akhir. Lepas tu ada Al-Mulk. Al-Mulk ni penuh lah 30 ayat kita akan belajar. Semua sekali. Memang beratus lah patah perkataan kita belajar. Tapi tak ada masalah. Sebab apa? Sebab kita dah mahir 1000 perkataan tadi. Jadi bila kita tengok je, kita dah faham dah. Lepas tu ada surah Ar-Rahman, ada As-Sajadah, ada Waqi'ah. So ni yang bestnya. Macam mana? Contoh kan, tadi kita dah belajar 2 modul kan. Walaupun kita baru belajar 2 modul, kalau kita tengok surah An-Nas sekarang, kita dah boleh faham dah. Contoh saya tunjukkan. Okey, surah An-Nas. Tadi kita belajar 2 modul kan. Okey. Okey, daripada sini. Kalau kita tengok sini, dia kata perkataan baru tu warna kuning kan. So kita tengok. Daripada ayat pertama, kedua, ketiga semua putih. Masuk ayat keempat ada warna kuning. Al-Waswasil. Tadi kita tak ada belajar lagi. Apa maksud Al-Waswasil ni? Kita boleh klik je kat sini. Dia akan keluar. Bisikan. Tekan audio. Dia akan sebut. Al-Khannas yang bersembunyi. Okey. Yuwaswisu. Dia membisik-bisikan. Okey. Yang lain semua putih. Bermaksud yang warna putih ni kita dah mahir dah. Waktu kita habis 1000 perkataan yang paling banyak berulang. Jadi bila kita tengok je surah dalam ni kita akan boleh dah baca. Contoh kul, katakanlah a'udzu, aku berlindung bi Rabbi, dengan Rabb An-Nas manusia. Kalau kita tak habis lagi pun surah tak habis lagi 1000 perkataan walaupun belajar 2 modul, kul tadi kita dah tahu dah, katakanlah a'udzu pun kita dah belajar, aku berlindung. Bi Rabbi ni tadi tak ada lagi tak? Ada tak? Ada. Bi Rabb tadi ada kan? An-Nas pun ada. So ayat pertama selesai dah. Dah faham dah walaupun belajar baru 2 modul petang ni. Tak kisahlah sahabat tuan-puan yang masuk pada petang ni membeli atau tidak membeli, tetapi kita dah mula faham surah An-Nas. Malik belum belajar lagi. Saya bagi tahu Malik raja. An-Nas manusia. Ilahi Tuhan, An-Nas manusia. Min daripada syari kejahatan, Al-Waswasi bisikan, Al-Khannas bersembunyi. Al-Lazi yang yuwaswisu dia membisik-bisikan fi dalam suduri dada-dada An-Nas manusia. Min daripada al-jinnati jin wa dan An-Nas manusia. Masya Allah sahabat-sahabat tuan-puan. Saya terus terang surah An-Nas ni walaupun saya baca hari-hari tanpa aplikasi jurulatih AI ni saya memang tak faham pun. Saya tahu baca je. Orang cakap apa? Baca. Tapi kita tak pernah pun cuba memahami perkataan demi perkataan. Kita bukan tak buka tafsir. Kita buka. Tapi kita tak boleh ingat. Sebab apa? Kalau kita buka tafsir. Contoh kan, saya buka tafsir. Okey. Tuhan manusia ni yang pendek-pendek ni kita boleh ingat lah. Contoh kan, min syari ni kan. Daripada kejahatan bisikan yang menunggu-nunggu. Kita nak kena hafal satu ayat. Banyak ayat dalam Quran ni kan. 6,000 ayat ke berapa kan. Kita boleh hafal semua. Tetapi kalau kita faham perkataan demi perkataan dan dia berulang-ulang, jadi mudah kita nak faham Al-Quran. So capailah misi kita 83% ni. Itulah mudahnya. Surah Quest ni saya nak bagi tahu lagi yang the bestnya, cara pembelajaran dia jadi lagi mudah. Contoh kan, dia belajar macam ni. Saya nak try ambil yang ni lah. Contoh ayat keberapa yang dia akan keluar. Okey. Dekat sini, ni perkataan baru. So, dia tunjukkan kat kita, yuwaswisu, membisik-bisikan kan. So, dekat sini, kita akan memaknakan penuh. Tadi saya cakap word quest tu, kita hanya belajar 5 kan. Dekat sini, kita kena buatlah latihan ni. Al-Lazi apa? Al-Lazi yang. Yuwaswisu, dia membisik-bisikkan. Fi dalam. Okey. Kalau kita salah satu, dia akan hilang nyawa satu. Contoh, suduri nak dada-dada, tapi saya jawab salah. So love tu pun hilang lah satu, nyawa habis. Kalau habis 3 nyawa, kita akan ulang lagi. Tak apa ulang lagi. Sebab apa? Sebab bagus untuk diri kita, akan lebih ingat. Kalau terus ingat tu, dah bagus lah kan. Kalau ulang lagi,
lagi baguslah. Anas min daripada. Okey. Sahabat tuan-puan fikir, cuba bayangkan kalau game ni lah kita main hari-hari 15 minit, 15 minit, agak-agak melekat tak dalam kepala kita. Game ni dia boleh buat kita ketagih. Nak main dan nak main. Asal kita ada masa terluang je, kita akan buka. Walaupun orang cakap, nanti dia akan tanyalah latihan al-jinnati jin. Macam modul pertama tadi. Walaupun orang cakap, kalau main game ni buang masa. Sebab saya ada jumpa dah orang cakap, jadi kerja pula nak main-main game ni. Tapi Masya Allah, cuba kita fikir balik. Kita main game apa? Main game perkataan Al-Quran. Satu perkataan, kita dah dapat pahala. Alif satu, lam satu, jim satu, nun satu, ta satu, al-jinnati. Dia tak kira al-jinnati satu pahala. Dia demi huruf. Why not kalau buang masa tapi pahala duk kacing, apa salahnya kan? Tak ada siapa nak marah. Masa kita lebih manfaat lah. Apa yang kita dapat, faham Quran. Inilah dia surah Quest. Okey. Tamat sudah tentang aplikasi yang saya nak cerita pada petang ni. Dan saya ada tambahan berita baik untuk tuan-puan semua. Okay, sekejap. Saya matikan dulu skrin ni. Saya nak tengok dulu. Okey, ada 14 orang yang bertuah ni. Apa yang saya nak share adalah kita tahu masalah besar kita, dia masalah besar, tapi kita tak sedar dan kita tak terfikir pun sebenarnya kita ada masalah yang besar ni, tapi kita terlepas pandang. Masalah besar kita apa? Masalah besar kita sebenarnya itulah baca Quran tapi tak faham. Jadi yang bestnya aplikasi ni dah bantu kita. Daripada baca Al-Quran tak faham, dengan bantuan jurulatih AI ni kita guna setiap hari, insya-Allah kita dah boleh faham. Sebab apa? Saya memang sangat-sangat bersetuju, sangat-sangat jatuh cinta dengan aplikasi ni. Saya dah rasa dah feel dia. Sama hari ni tak faham, sekarang dah boleh faham. Sama hari ni susah nak hafal Quran, sekarang dah hafal Quran. Tapi saya bukanlah macam penghafal Quran yang hebat-hebat tu. Saya masih lagi biasa-biasa je lah sebab kita menggunakan aplikasi kan. Mereka yang pergi belajar Nahu, Sorah semua tu memang hafal, memang dah bertauliah lah. Tapi kita sebagai orang biasa ni pun ada keinginan, ada perasaan nak faham Quran. Bila kita tengok orang Palestin baca Quran terfaham kan, kita pun nak juga. Takkanlah hanya mereka yang ada tauliah, yang ustaz-ustazah, yang pergi belajar jauh-jauh je berhak faham Quran. Sedangkan faham Quran ni wajib. Jadi kita manfaatkanlah aplikasi kita ni. So ambil aplikasi ni, gunakan setiap hari. Kan? Terus guna maksudnya. So kita boleh selesaikan masalah kita. Yang tak faham Quran boleh faham Quran. Saya yang sama hari ni tak boleh hafal Al-Mu, insya-Allah dah boleh. Yang tak faham Al-Mu, alhamdulillah dah boleh. Sebab apa? Asbab daripada aplikasi ni. Sebab itulah saya sangat-sangat berbesar hati untuk buat perkongsian dengan tuan-puan semua. Lepas tu, selain daripada dia boleh menyelesaikan masalah akhirat kita, sebenarnya aplikasi ni juga boleh selesaikan masalah dunia kita. Sebab apa? Sebab kita berpeluang menjana pendapatan. Untuk yang nak jana pendapatan, boleh jana pendapatan. Untuk mereka yang rasa macam tak minat nak jana pendapatan, tak apa. Jadilah pengguna. Jadi mereka yang nak selesaikan dua-dua masalah ni, boleh rujuk balik kepada mereka, leader-leader yang jemput masuk kepada Zoom petang ni, set appointment dengan diorang. Apa yang macam mana saya nak jana pendapatan juga. Saya bukan nak jadi pengguna je, saya nak jana pendapatan sama-sama kan. So mereka akan setkan satu lagi Zoom meeting private dengan tuan-puan untuk belajar macam mana cara nak dapat bonus, cara nak berkongsi. Tu semua kita dah ada sistem yang akan dikongsikan oleh mereka. So kita punya aplikasi ni memang best lah. So saya pun dah kesuntukan masa. Saya dah ambil banyak masa bercerita tentang aplikasi. Kalau saya sambung lagi pukul 5 tak habis kan. Jadi saya yang penting saya nak bagi tahu tuan-puan yang dah masuk ke dalam Zoom pada petang ni, tuan-puan boleh masuk ke Zoom kami setiap hari 10.30 pagi untuk bersama-sama dengan halaqah. Lepas tu masuk Zoom 3.30 petang, dan boleh juga hubungi leader untuk masuk ke next Zoom yang lain. So mereka akan cerita lagi lah kelebihan tentang aplikasi ni. Saya rasa cukup dahulu perkongsian saya pada petang ni tentang The Aplikasi.
Ada apa-apa soalan ke? Sekejap, nampak ada komen. Okey, kawan kita duduk dekat Taman Meru, Tanjung Karang. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih kerana reply saya punya soalan tadi. Dan tahniah semua yang join Zoom pada petang ini. Terima kasih saya ucapkan. Okey, kita tutup Zoom kita pada petang ni dengan bacaan Ummul Kitab, Tasbih, Kafarah dan Surah Al-As. Betul kan kafarah? Dia sama ada dua, kifarah dengan kafarah. Seingat saya yang ni kafarah. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah tu daripada diri saya sendiri. Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sambung cuti.